Harga emas sedang mendaki. Bagi pelabur emas, mereka akan mengajak anda bahawa ini adalah masa yang terbaik untuk menjual emas. Tidak salahnya untuk anda menjual emas sekarang. Bagi yang baru sahaja membeli 1 gram emas pada 1 Januari 2025 pada harga RM409 per gram, anda sudah mendapat keuntungan bersih sebanyak RM50 apabila anda jual 1 gram tersebut hari ini, atau keuntungan bersih selepas tolakan spread 9% sebanyak 12.22% dalam tempoh masa 6 bulan sahaja. Tetapi hakikatnya, kenaikan harga emas seperti ini sebenarnya tidak berlaku setiap masa. Walaupun harga emas naik mendadak, jika anda tiada keperluan untuk gunakan duit tersebut, anda tidak perlu menjual emas anda. Simpanan emas lebih berjaya apabila anda letakkan matlamat simpanan yang anda mahu capai lebih dari 2 tahun. Dari sejarah 20 tahun harga emas dunia, ada masa harga emas naik mendaki seperti sekarang dan ada masa harga emas mendatar. Bayangkan jika anda terdesak untuk menggunakan duit dalam masa terdekat dan perlu menjual emas, tetapi harga emas sedang jatuh, anda boleh rugi dalam simpanan. Akan tetapi, dari harga emas juga kita lihat, walaupun harga emas berubah setiap hari, secara purata harga emas naik sekitar 10% setahun. Jadi bila waktu terbaik untuk anda menjual emas? Apabila anda sudah capai matlamat simpanan jangka panjang anda sekurang-kurangnya 2 tahun. Dengan ilmu yang betul, saya yakin anda akan lebih berjaya dan dapat maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.